Extension lama jenis panjang macam ni dia makan ruang tau. Lagi-lagi nak bawa travel memang fail lah. Tu belum ciri-ciri keselamatan lagi. Ni extension 6 dalam satu daripada Moxem. Aku suka bentuk dia tau, bulat macam ni dan saiz dia besar sikit je pada tapak tangan aku ni. So bagi aku dia sangat sesuai lah kalau nak pakai dekat rumah. So workstation kita akan nampak lebih kemas dan paling aku recommend kalau nak bawa travel. Memang function. Dan di bahagian belakang ni pun dia ada lubang kalau kita nak gantung. Okey, dia ada 2 port USB-C dengan 20 watt setiap satu. So dia support lah fast charging. Dan 1 port USB-A dengan 18 watt output. Dan dia ada 3 soket untuk 3 pin plug yang mana dia support maximum output untuk AC current ni 2500 watt. So kalau buat travel nak guna iron ke water heater ke semua boleh. Dan dari segi keselamatan tak perlu risau sebab Moxem memang mementingkan kualiti dan keselamatan yang ada pada adapter ni, terutamanya litar pintas dan overcharge. Okey, dan dia ada pilihan panjang kabel 2 meter dan 3 meter. So dah aku recommend hampa ambil je yang 3 meter sebab kalau dekat hall 10 nanti pun kalau plug point jauh pun tak ada masalah, tambah sikit je duit. Dan kebetulan sekarang pun seller tengah buat promo tau, sebab boleh grab cepat sementara harga tengah murah ni. Link untuk belian dah disediakan.